Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mempraktikkan agama kita ini secara ikhlas dan secara benar. Sebab itu disebutkan oleh pengarang kitab Ar-Risalah Jami'ah, "Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun." Sesiapa yang tidak ikhlas, maka inilah dia orang munafik. Dan sesiapa yang tidak percaya pula dengan hatinya, maka ini adalah orang yang kafir ataupun orang yang engkar. Sebab itu, yang dikatakan sebagai orang munafik ini adalah seseorang yang tidak menzahirkan kekufuran, tetapi dia menyembunyikan kekufurannya itu di dalam hatinya. Dan pada masa yang sama, dia menzahirkan juga keimanannya, tetapi keimanannya itu hanyalah pura-pura saja. Dan ini ada direkodkan oleh Allah dalam Quran, surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah sekali daripada lapisan-lapisan neraka. Para ulama' membahaskan bahawa orang-orang yang disebut sebagai munafik ini, terbahagi mereka ni kepada dua kategori. Pertama, munafik akbar. Satu lagi adalah munafik asghar. Yang dikatakan sebagai munafik akbar adalah munafik yang besar, iaitu seorang manusia yang menzahirkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menzahirkan keimanannya kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, tetapi sebenarnya dia menyembunyikan keyakinannya yang ternyata bertentangan dengan kenyataannya yang zahir. Sama ada secara keseluruhan ataupun secara sebahagian. Dan ini merupakan munafik dari sudut pegangan akidah. Hatinya tidak pernah bersetuju dengan apa yang diucapkan. Yang kedua adalah munafik asghar, iaitu munafik kecil. Seseorang yang menzahirkan sesuatu yang baik atau menzahirkan sesuatu yang soleh, tetapi dia menyembunyikan apa yang bertentangan dengan apa yang dizahirkan. Maknanya kulitnya nampak baik tapi dalamannya tidak sebegitu. Dan ini kita gelarkan sebagai munafik dari sudut amalan. Jadi ini bab munafik. Adapun musyrik pula. Para ulama' mengatakan musyrik ini seseorang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu makhluk. Ataupun dia mempercayai bahawa ada kuasa lain yang lebih berkuasa daripada Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak sudi mengampunkan dosa-dosa syirik, iaitu orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apa juga. Dan Allah sudi mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendaki menurut aturan-aturan syariatnya. Sebab itu, dalam soal syirik ini, suatu perkara yang kita kena khawatiri adalah para ulama' membahagikannya juga kepada dua kategori. Ada yang dipanggil syirik akbar. Ada yang dipanggil syirik asghar. Syirik akbar ini iaitu syirik besar. Seseorang itu dia mempercayai ada Tuhan selain daripada Allah. Ataupun dia menyembah Tuhan selain daripada Allah. Dan dia juga engkar kepada perkara-perkara yang diketahui daripada agama ini secara darurah. Ini dia panggil syirik akbar. Yang juga kita khawatiri adalah syirik asghar, iaitu syirik kecil. Iaitu apa juga perbuatan yang boleh menjadi wasilah ataupun penyebab sampainya kita kepada syirik akbar. Contohnya kita pergi menelik nasib. Maknanya kita percaya kepada fortune teller. Orang yang boleh mencerita masa depan kita. Ataupun kita menggunakan tangkal-tangkal tertentu. Azimat-azimat tertentu. Dengan memiliki kepercayaan bahawa benda itu boleh mendatangkan sesuatu kebaikan kepada kita. Artinya wasilah kepada syirik akbar itu disebut sebagai syirik asghar. Jadi dua jenis syirik ini kita kena hati-hati. Dalam memperkatakan tentang syirik ini, ada satu lagi kategori yang kita juga khawatiri, iaitu kategori kafir. Apa dia kafir? Kafir ni seorang yang mengingkari keesaan Allah Ta'ala, mengingkari kenabian
utusan Allah ataupun kenabian baginda Nabi SAW, ataupun dia mengingkari syariat yang diturunkan oleh Allah. Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 161, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka itu mati sedangkan mereka dalam keadaan tetap kafir, maka mereka akan ditimpa laknat daripada Allah, laknat daripada malaikat dan juga manusia sekaliannya. Surah Al-Baqarah ayat 161. Dan ulama juga membahagikan kufur ini kepada 3 kategori. Ada disebut kufur jahli, ada yang disebut kufur juhdi ataupun inadi, ada disebut kufur hukmi. Yang dimaksudkan sebagai kufur jahli ini adalah kufur yang disebabkan oleh kejahilan ataupun kebodohan. Dia tidak belajar, dia tidak mengaji, dia tidak memahami. Jadi dia tetap berada di dalam keingkaran itu kerana kebodohannya. Ada yang disebut sebagai kufur juhdi. Kufur juhdi ini kufur kerana rasa takut kehilangan pangkat ataupun takut kehilangan pengaruh. Kalau dia beriman, dia kehilangan benda itu. Itu disebut kufur juhdi. Ada juga disebut sebagai kufur hukmi. Yang itu kufur yang terjadi kerana sesuatu perlakuan yang bertentangan dengan keimanan. Sebagai contoh, orang tu dia menghina Al-Quran misalnya. Jadi ini disebut sebagai kufur hukmi. Jadi ini 3 kategori di dalam perbahasan ulama berkaitan tentang kufur itu sendiri. Sebab itu kita khawatir ada satu lagi yang paling digeruni adalah boleh jadi penyebab murtad. Murtad ini adalah orang Islam yang meninggalkan Islam dan segala ajaran yang terkandung di dalam ajaran Islam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 217, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun. Dan siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, iaitu agama Islam ini, kemudian dia mati sedang dia dalam keadaan kafir dan murtad, maka orang yang demikian rosak binasalah segala usaha amal yang baik yang dia dah kerjakan sebelum ini di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli-ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Sebab itu, dengan kita memahami perbezaan-perbezaan ini, barulah kita boleh membuat persiapan, kita melakukan perkara-perkara yang boleh mengelakkan daripada terperangkap.